Wahai Adam, bukankah aku dah larang kamu dan isteri kamu daripada makan pohon itu? Nabi Adam menyesal. Lalu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku itu dosa dia. Nabi Adam menyesal dengan kesalahan yang dilakukan beliau dan isteri beliau. Lalu Adam dan Hawa, pasangan yang beriman kepada Allah ini, bertaubat kepada Allah. Lalu mengulang-ulang taubat dan yang dilakukan oleh mereka, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampunkan kami, wahai Allah. Wa tarhamna, kalau tak sayang dan tak kasih kami, wahai Allah. Lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Bertaubat. Allah terima taubat Nabi Adam. Aku terima taubat kalian berdua, tetapi aku mengenalkan Nabi Adam AS dan isterinya dikenakan oleh Allah pengajaran, diusir daripada syurga Adam dan Hawa serta seluruh keturunan Nabi Adam dan Hawa. Semua kita, dahulu kita di dalam syurga, di belakang dalam tulang sulbi ayah kita Adam AS, dan itulah kampung halaman kita yang akan kita pulang satu hari nanti, insya-Allah. Allah terima taubat Nabi Adam, Allah terima penyesalan Hawa AS, akan tetapi akibat dia keluar daripada syurga wahai Adam, keluar daripada syurga wahai Hawa. Kalau berjaya hidup dengan ujian dunia, nanti kembali ke syurga. Wahai Adam, bukankah aku dah larang kamu dan isteri kamu daripada makan pohon itu? Nabi Adam menyesal. Lalu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku itu dosa dia. Nabi Adam menyesal dengan kesalahan yang dilakukan beliau dan isteri beliau. Lalu Adam dan Hawa, pasangan yang beriman kepada Allah ini, bertaubat kepada Allah. Lalu mengulang-ulang taubat dan yang dilakukan oleh mereka, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampunkan kami, wahai Allah. Wa tarhamna, kalau tak sayang dan tak kasih kami, wahai Allah. Lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Bertaubat.